Bila aku nampak permukaan ikan dan sotong mula kering dan ada tekstur garing, itu tanda jelas yang makanan dah masak elok. Daun pisang pula bagi aroma tradisional yang buat hasil. Dia rasa macam bakar arang versi moden. Bila siap, hasil dia memang buat aku senyum. Sotong tak liat, ikan kerisi rangup, perincah melekat cantik. Yang paling penting, dapur tak bersepah dan aku tak rasa penat langsung. Ada satu momen kecil yang buat aku perasan beza dia dengan cara masak biasa. Bila aku berdiri depan air fryer tu, aku tak rasa tergesa-gesa. Tak ada bunyi minyak meletup, tak ada refleks nak lari bila sotong kena panas. Aku cuma tunggu, buka kontainer, tengok perubahan warna makanan perlahan-lahan. Kalau kau nak masak seafood, ikan atau menu ringkas harian dengan cara yang lebih tenang, kemas dan konsisten, mini air fryer ni memang sesuai. Rasa puas tu datang bukan sebab lapar semata-mata, tapi sebab aku tak perlu berkompromi dengan kualiti. Makanan siap elok tapi dapur kekal kemas. Dapatkannya di Bake Orient sekarang.